Bila kata Nabi kahwin dalam keadaan ihram, maksudnya Nabi berkahwin masa di Mekah lah. Bila diriwayatkan ataupun dikatakan bahawa sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW pernah berkahwin ketika dia dalam keadaan ihram ataupun dalam keadaan sedang buat haji. Betul ke Nabi tengah buat haji masa tu dia tengah kahwin? Sedangkan kita tahu, kita sedia maklum yang masa tengah ihram, dalam keadaan ihram tak boleh berkahwin ataupun mengahwinkan. Kemudian tuan badan sendiri, iaitu isteri Nabi lah yang berkahwin tu, dia kata tidak, Nabi mengahwini saya bukan dalam keadaan ihram. Jadi kita ambil contoh yang tu saja. Itu contohnya lah macam mana para ulama membincangkan lah yang mana satu lebih tepat. Adakah Nabi berkahwin dalam keadaan ihram ataupun Nabi berkahwin bukan dalam keadaan ihram tapi Nabi masih berada di Mekah contohnya kan. Macam kalau kita kan pergi ke Mekah buat haji 40 hari biasanya kan, tapi bukan 40 hari itu sebenarnya haji sebenarnya mula daripada 8 ataupun 9 Zulhijjah, kemudian berterusan sampai habis melontar hari-hari tasyrik tu. Lepas tu dah habis melontar, dah tawaf, habislah haji. Tapi ramai je orang yang duduk lagi di Mekah tu sampailah ke berapa kan baru dia balik. Menunjukkan kata Nabi SAW pun mungkin macam tu juga, dia kahwin dalam suasana-suasana macam tu lah. Tapi sahabat-sahabat dia ceritakan, sebab dia ceritakan tu dia ingat orang faham lah. Bila kata Nabi kahwin dalam keadaan ihram, maksudnya Nabi berkahwin masih di Mekah lah, macam tu lah. Tapi itu contohnya, itu contoh kalau hadis Nabi SAW. Apatah lagi kalau bukan hadis.